Okay, Assalamualaikum. Pak Ali kat sini. Okay guys, lagi satu benda best. Kadang-kadang bila kita dah buat paper atau tesis, kita dah siap semua, dah penat ni. Dan kita pula nak minta kena ikut format lah. Format kita punya publisher ke, format kita punya universiti kan. Kadang ada format tesis kan. Kalau nak check sendiri kan penat. Okay, so ada cara yang best guna OpenLM. First, kau kena download tesis template atau tesis format dekat universiti korang. Kami UTS kami dah ada lah. Kau kena download. Lepas tu kau kena pergi ke NovoLM. Kau kena upload format-format tu. Ni guys. Okay, ni saya dah buat satu lah. Tadi saya buat tesis checker ni kan. Korang kena pergi NovoLM. Kau dekat sources, korang masukkan format-format yang berkaitan. Okay, masuk berkaitan. Lepas tu kau tanyalah. Kau borak lah dengan dia. Dia suka borak nanya guys. Dia kan AI. Dia suka borak. Okay, cakap, kau nampak tak? Okay, ni bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu pun boleh kan? Bahasa Melayu simple je. Kau tukar dekat ni. Dekat gear ni. Tukar dekat language. Kau suka bahasa Melayu. Saya tukar bahasa Melayu tadi. Dah penat. Okay. So bro, can you read document that I upload the source? Dia beritahu lah dokumen dah ada. Betul kau beritahu. Okay, I will upload my student thesis now. And I will tell you what to do later. Something like that lah. Okay. Lepas tu dia kata, okay lah upload. Okay, report upload. Can you see it? Dia macam borak dengan kawan. Okey, dah nampak report sekian. Okey. Dan kita nak minta dia jadi tesis format checker. So, pergi pada Gemini. Kau kena borak dengan Gemini, guys. Borak dengan Gemini. Kita kata ni. So, prompt, kalau Gemini buatkan prompt, memang cantik. Kalau kita buat sendiri, promptnya teruk ataupun tak cukup sifat lah. Kau borak dengan dia. Okay bro, ni contoh. Hai bro, borak dalam bahasa Malaysia. Aku guna OpenLM, bantu check tesis student aku. Aku attach notebook. Okay, tadi kita set up notebook kan. Kita boleh tambah notebook, kita kawinkan. Kawinkan senang je guys. Okay, bukan orang je boleh kawin. Kau klik kat tanda plus ni. Lepas tu dia dekat bawah, dia ada more upload tu. Ni, dia ada notebook. Kau pilih mana notebook yang pasal format tadi kau dah masukkan. Kenapa bila buat macam ni? Ni power kalau buat macam ni kau kawinkan. Nanti promptnya dia buat, dia prompt yang highly customized untuk job tu. So kalau kau minta prompt saja, dia akan buat prompt tapi general lah. Dia macam general punya prompt. Tapi yang ni, prompt khas untuk notebook ni. Oh, power guys. Okay. So kau cakap ni, plan aku macam ni. Aku akan upload tesis student aku. Gemini akan karang prompt untuk NovoLM jadi tesis checker. Lepas tu prompt aku bagi dekat NovoLM. NovoLM akan check lah format student. Okay, dia puji lah. Dia suka memuji kan. Gila tak gila semua. Ikut korang lah. Okay. Dan bila kat bawah, dia akan bagi prompt yang panjang. Okay, prompt ni kalau kau minta bahasa Melayu, minta lah bahasa Melayu. Okay. So prompt ni kau copy prompt. Pergi pada NovoLM yang kita set up untuk student punya checker tadi. Letak dekat ruang chat. Macam ni. Okay. Panjang prompt dia, nampak ni. Prompt dia. Kau nak type manual, memang tak dapat lah. Ni, promptnya panjang. Prompt ni berdasarkan notebook yang kita kawinkan tadi. Ni notebook ni lah. Okay. So, bila dah habis, kau tekan enter. Boom, dia akan komen format tesis ataupun paper kau lah. Detail kau. Okay. Bukan tu je. Okay. Kau dengan komen. Kau dah pedih-pedih kan. Kena komen kan. Lepas tu kau cakap dia. Ada tak reference yang tak ikut format ni? Tak ikut format. Okay. Dia akan tolong juga. Macam ni kan ni. Oh okay. Ada tak sebarang rujukan yang tak ikut format APA? Kalau ada, mohon buatkan versi yang betul ni yang power. Dia bagi tahulah. Ni benda ni, Mamat ni salah. Ni versi yang betul, bla bla sebagainya. Jadi copy paste je lah. Senang je. Jimat masa banyak guys. Okay. Jadi itu saja. Thank you.